Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak set Smart PXS Lite ni dia real time monitoring ya. So untuk real time monitoring dia ada dua lah, access control monitoring ataupun attendant. So dekat bahagian monitor ni sama je, cuma yang macam ni untuk access control lah. So kita bagi contoh, kita klik sini, kita akan dapat real time data Contoh biasa benda ni bila kita install dekat PC server atau khas untuk access control, kita akan klik benda ni untuk tengok real time punya data. Okay, so boleh pilih je salah satu ni. Okay, so sebagai contoh kita klik ni so dia akan buka lagi satu tab monitor. So ini untuk attendant ya. Sekiranya ada orang yang masuk, kira macam orang scan lah, dia akan keluar terus direct kat sini lah. Okay, sebagai contoh, okay, yang ni sebagai contoh, ini dia akan terus keluar kat sini lah data dia. Kalau lagi ramai user akan bertambah semua sini. Alright, ini untuk attendant punya, real time attendant. So let's say access control macam ni. Access control tu sama cuma dia ada lock macam ni lah kat bawah-bawah ni tadi. Alright, itu saja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.